Hai dan selamat datang ke penerangan kita kali ni. Okey, kalau anda tengah duduk relax sambil makan snack sekarang ni, anda mungkin nak letak tepi kejap snack tu. Sebab hari ni kita nak rungkai satu kisah yang sangat epik. Berteh jagung atau lebih mesra kita panggil popcorn. Ya, betul. Berteh jagung. Perjalanan sejarah epik 9,000 tahun. Nampak macam snack biasa je kan? Selalu kita kaitkan dengan wayang, taman tema dan waktu santai kat rumah. Tapi sebenarnya benda ni ada sejarah yang setaraf filem blockbuster. Kita akan tengok macam mana ia simpan rahsia tamadun purba, evolusi biologi, sampailah ke revolusi perindustrian. Okey, mari kita selami perkara ni dulu. 17.3 bilion liter. Itu adalah jumlah popcorn yang dimakan oleh rakyat Amerika setiap tahun tau. Cuba bayangkan, nak isi bangunan pencakar langut dengan popcorn berulang kali. Memang tak masuk akal. Secara purata, seorang makan lebih kurang 68 liter setahun. Sangat menakjubkan untuk satu snack yang asasnya cuma benih rumput yang dipanaskan. Kuasa tarikan snack ni pada zaman moden memang luar biasa hebat. Tapi ini mencetuskan satu soalan yang sangat penting. Siapa pun mesti terfikirkan siapa sebenarnya yang cipta popcorn ni? Adakah saintis dalam makmal yang canggih? Atau mungkin chef terkenal dari abad ke-18? Jawapannya sama sekali bukan. Kalau kita nak cari siapa penciptanya, kita kena tinggalkan sekejap kerusi empuk pawagam tu dan merentas masa kembali ke zaman purba. Penciptanya bukanlah seorang individu, tapi pelbagai budaya perbumi merentasi benua Amerika yang dah pun usahakan dan makan snack ni beribu-ribu tahun sebelum kedatangan orang Eropah lagi. Semuanya bermula dengan satu keajaiban biologi ni, Ziames everta. Ia bukanlah jagung manis biasa yang anda bakar masa buat barbecue tu tahu. Ni adalah variety jagung purba yang sangat spesifik. Apa yang buat dia unik? Cangkerang luarnya sangat-sangat keras. Jadi cangkerang ni bertindak macam periuk tekanan bersaiz mini. Ia perangkap kelembapan dekat dalam dan bila dipanaskan, air tu bertukar jadi wap. Tekanan makin tinggi dan akhirnya pop. Ia meletup secara ganas dan terus jadi bentuk putih gebu yang kita suka tu. Ketahanan molekul rumput liar yang unik ni lah yang sebenarnya meletakkan asas pertanian untuk empayar-empayar besar pada masa depan. Sekarang, jom kita tengok garis masa yang cukup luar biasa ni. 9,000 tahun dahulu, jagung mula didomestikkan di Meksiko daripada rumput liar. Lepas tu, maju ke 6,700 tahun dahulu. Bayangkan, dekat tapak arkeologi Peru, pakar jumpa tongkol jagung yang ada kesan letupan haba. Maknanya, orang purba dah mula makan popcorn. Dan yang lagi gila, 5,600 tahun lalu, penggalian di tapak Bat Cave, New Mexico, temui sisa popcorn yang dah wujud lebih 5 alaf. Sisa ni kecil je, lagi kecil dari shilling. Tapi, ia buktikan satu benda. Snack ni memang sangat-sangat epik umurnya. Tanpa microwave, tanpa dapur gas, orang purba dah kuasai seni letupkan jagung ni. Dan snack ni bukan setakat makanan. Ia memang sebati betul dalam budaya mereka. Buktinya, perkataan Toto Pocha. Cuba anda sebut kuat-kuat, Toto Pocha. Macam dengar bunyi popcorn meletup kan? Memang itu pun tujuannya. Empire Aztec cipta perkataan ni khas untuk gambarkan pengalaman deria bila dengar banyak biji jagung meletup serentak. Bayangkan betapa pentingnya benda ni dalam kehidupan seharian orang Mesoamerika sampai mereka perlukan satu istilah linguistik yang khas semata-mata untuknya. Bukan tu saja, ia juga ada unsur kerohanian yang mendalam. Terdapat satu catatan Spanyol dari abad ke-16 yang sebut pasal macam mana Empire Aztec lihat berteh jagung ni. Hari ni kita letak popcorn dalam badi kertas, tambah mentega kan? Tapi bagi orang Aztec, mereka anggap ia sebagai hiasan suci. Mereka gunakannya untuk hiasi perhiasan kepala upacara, kalung dan patung dewa, terutamanya Tlaloc, iaitu dewa hujan dan kesuburan pertanian. Bila jagung tu meletup putih, diorang anggap macam bunga putih atau hujan batu suci yang dihadiahkan oleh dewa-dewa. Indah kan? Okey, sekarang kita tukar gear sekejap. Kita tinggalkan sejarah purba, Aztec dan masuk ke salah satu mitos kolonial Amerika yang paling popular diceritakan dalam buku teks. Kita kena betulkan sedikit salah faham tentang di mana kedudukan asal popcorn ni dalam sejarah penjajahan awal Amerika Utara. Apa yang paling menarik kat sini adalah perbezaan ketara antara kisah dongeng dengan fakta sebenar. Dulu, mitos popular kata kononnya seorang pribumi bernama Squanto ajar orang pilgrim cara nak letupkan jagung masa jamuan hari kesyukuran pertama tahun 1621. Hakikatnya, orang pilgrim memang ada tanam jagung, tapi jenis Northern Flint. Variety jagung ni kenal dia sangat rapuh dan memang tak boleh meletup langsung. Tak ada pun bukti sejarah dari zaman tu yang sokong mitos ni. Rupa-rupanya cerita ni direka bulat-bulat hampir 300 tahun kemudian dalam sebuah karya fiksyen pada tahun 1889. Menarik kan? Macam mana mitos boleh mengaburkan fakta.
Jadi, macam mana masyarakat purba buat popcorn sebelum wujudnya dapur moden? Kumpulan peribumi awal macam orang Iroko sebenarnya adalah jurutera makanan yang hebat. Diorang guna teknik penggorengan garam panas. Proses penciptaan ni sangat genius. Letak jagung yang dah diperarabut dalam balang tembikar, tambah pasir atau garam yang dipanaskan pada suhu sangat tinggi dan kacau. Haba melampau dari pasir tu terus mencetuskan letupan serta-merta. Biji jagung akan pop keluar dengan cantiknya. Ini adalah penguasaan sains pemindahan haba yang sangat terkehadapan. Sekarang, mari kita bergerak pantas ke penghujung abad ke-19. Dari snack tradisional dan makanan santai tepi unggun api, popcorn mula berubah wajah. Ini adalah era di mana snack ni meletup secara harfiah dan kiasan menjadi satu fenomena komersial dan kuasa ekonomi yang mutlak. Selamat datang ke revolusi perindustrian berteh jagung. Anda kena ingat nama ni, Charles Critters, seorang pengusaha kedai gula-gula di Chicago. Pada tahun 1885, dia ambil mesin pemanggang kacang dia dan mula buat ubah suai. Melalui beberapa siri inovasi, dia berjaya cipta satu mesin berkuasa wap yang menakjubkan. Wap ni penting tau sebab ia pastikan setiap biji jagung dipanaskan secara sekata, memaksimumkan jumlah letupan. Dan yang paling best, mesin ni membolehkan popcorn meletup terus ke dalam campuran perasa atau minyak. Menjelang tahun 1900, kereta kuda Charles yang jual popcorn ni bertebaran di merata jalan bandar dan ia mengubah terus budaya pemakanan jalanan secara besar-besaran. Ini bawa kita kepada satu ironi sejarah yang sangat menakjubkan. Bila ekonomi dunia merudum, industri popcorn, dia pula yang naik mendadak. Masa era kemelesetan teruk atau Great Depression, sementara banyak perniagaan muflis, popcorn berkembang maju. Kenapa? Sebab dengan harga cuma 5 sen sebungkus, ia adalah satu-satunya kemewahan kecil yang masih mampu dibeli oleh keluarga miskin. Lepas tu, masa Perang Dunia Kedua, berlaku catuan antarabangsa di mana gula dihantar kepada tentera. Kesannya, gula-gula di negara asal jadi kurang dan orang ramai mula beralih kepada snack tanpa gula. Jualan popcorn naik mencanak sampai 3 kali ganda. Masa ni, popcorn memang dah jadi raja di pawagam dan di jalanan. Tapi macam mana ia boleh takluk rum tamu kita pula? Ini bermula pada pertengahan abad ke-20 dan percaya atau tak, ia adalah hasil daripada satu pertemuan yang benar-benar tak disengajakan. Penemuan mengejut inilah yang mengubah selama-lamanya cara kita sediakan snack ringan di rumah. Kisah ni jadi pada tahun 1945. Seorang saintis nama Dr. Percy Spencer tengah buat kerja dekat satu tube vacuum berkuasa tinggi yang dipanggil magnetron. Tiba-tiba, dia perasan satu benda pelik. Sebatang coklat dalam poket dia dah cair. Tertanya-tanya, dia saja je letak beberapa biji jagung dekat dengan mesin tu. Dan pop, pop, pop. Terus meletup. Dia baru sedar yang teknologi gelombang mikro sebenarnya boleh letupkan jagung dengan sempurna. Penemuan kebetulan inilah yang jadi asas penciptaan bag popcorn microwave pada tahun 1981 yang kini jadi menu wajib kat setiap rumah. Jadi, apa pengajarannya di sini? Selepas lalui sejarah panjang dari makanan suci dewa, makanan jalanan, hingga ke snack pawagam, sains moden dedahkan satu benda yang luar biasa. Berti jagung ni sebenarnya adalah makanan super yang dibuktikan secara saintifik. Ya, betul. Abaikan sekejap timbunan mentega dan karamel tu sebab biji jagung tu sendiri sangat berkhasiat. Ia tinggi polifenol, padat dengan fitonutrien dan boleh kurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Malah, ia tinggi serat untuk kesihatan gastro-usus anda. Senang cerita, bila anda makan popcorn kosong, anda sebenarnya tengah makan sayur-sayuran purba anda yang penuh khasiat. Tak sangka kan? Dan ini membawa kita ke penghujung penerangan kita hari ini. Satu perjalanan 9,000 tahun dari sekadar rumput liar di Mexico kepada makanan suci Aztec sehinggalah jadi fenomena global hanya disebabkan kebetulan sains. Lain kali bila anda tengah asyik makan popcorn, ingatlah yang anda sebenarnya sedang mengunyah helaian sejarah biologi dan budaya manusia. Ia buat kita terfikir tahu, agaknya apakah teknologi suci dan kebijaksanaan purba lain yang mungkin tersembunyi senyap-senyap di rak pantry dapur anda setiap hari? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih sebab sudi selami sejarah ni bersama saya dan saya harap anda dapat belajar sesuatu yang gempak hari ini. Jumpa lagi.